kita homemade daging korban, potong sendiri. Pandainya kakak. Nah kakak, Umi rasalah semua tak cantik. Mata dia Sini kena. Ada orang mancing ke tak? Kita dulu masa kecil-kecil pernah lah. Hai. Saya pula Pakcik Bawang. Okey, malam ni kita ada steamboat. Ya. Hai. Wow. Berasap terus kamera aku ya. Okay dah, makan. Okey, siapa dulu? Siapa dulu nak makan? Okey. Beratur ambil mangkuk. Awak pegang mangkuk. Ya. Tadi yang kecil ya? Tak ada. Jangan tamak ambil boleh tambah. Yang menyebabkan nilai transaksi melebihi 1.77 dan selara ditingkatkan kepada 15 Dah bagi adik. berbanding sebelum tak apa. Tu masuk dalam kuah. mencerminkan komitmen kerajaan untuk Abang bayar. Boleh? Boleh tak? Okey. Kakak buat sendiri. Pengurusi Perkataan Nasional Dato' Seri Ahmad. Minta ambil je. Lagi? Jangan campak. Jangan kesatkan baju. Uish, lagi? yang mengkritik PAS kerana mengadakan kerjasama Oh, tu sekarang tak nak ambil tu ada shift. Ujung sekali. Tan Sri Muhyiddin Tu, mendakwa okey. PAS melanggar perlembagaan DN. Dah? Lagi? Cheese. Okey, pandai. Okey, bagi abang. Datuk Seri Buka Samsudin satu. mengesahkan mesyuarat Okey, khas tunggu. ucapan yang bentuk kebencian serta kenyataan tak boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Katanya secara baik. pelanggaran undang-undang yang Nak tekan tau. tanpa sebarang kompromi. Habis tadi beli bukan semua coklat dia? Tak, satu coklat, satu strawberry. Kawalan dan lintas Oh, tidak dua. ada tahan jenayah. Pemantauan dilakukan di kawasan Allahyarham Muhammad Umar Muhammad Faiz di Kebumen di tanah perkuburan Taman Sri Lanang. Taman Sri Lanang. Tanah perkuburan tepi jalan tu lah. Perkuburan ketika jenazah Muhammad Umar dibawa untuk dikebumikan. Dulu hati beberapa arwah, Dr. Syairah Salim dan Muhammad Faiz Murad 35 dengan kemudian anak sulung daripada tiga beradik itu. Nah. Muhammad Faiz menyedari Syakir. arwah Ahmad Mazir masa dijayai turun dari bas bersama seorang rakannya. Waktu itu pun saya agak terkejut dan kaku lah. Macam tak tahu ini berlaku kan. Sedangkan rumah biasanya dia turun dari bas di depan rumah. Malam ni dia turun di kejauhan dengan rumah, kawasan rumah. Selasa itu. Potonglah. Besar. Besar, nanti kakak tak muat mulut. Okey, dah siap. Di Kuala Lumpur, seorang pengurang motosikal Yang mix ni je lah dah tak ada. 47 tahun, Sidul Kuala. Dia dah adik. Suruh tak sekali Balik tak nanti nak masuk sekali nak rebus. Dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Suspek ditahan dan ujian alkohol. Ni benda memang dah siap macam ni ke apa? Abang potong. Daging korban. Kuala Lumpur menempel sejarah dengan pelancaran hak pengangkutan Masuk sana. Terminal perkhidmatan bas ekspres itu disasarkan dengan Potong sendiri ke tak nak potong? penumpang setiap Jom hari. dah. Berlaporan Afrina Romzi. Ni cuma tu lekat dua ni tak payah. Kuala Lumpur menetapkan pergerakan Tak ada ni, 1.2 juta Oh, mangkuk untuk letak ni. 5.2 juta perjalanan. Tak apalah, halal untuk event. Untuk itu, LPH dibangunkan di lokasi Masuk lah. strategi persebahan stesen Pusing. transit aliran benar. Sedap tak kawan-kawan? Berapa star? Wow. Bagi meningkatkan tahap keselamatan. Nanti nak tambah cakap je, okey? Kenakan pendekatan baru dalam menilai Semua kita homemade daging korban, potong sendiri. Yang ni daun ketumbar tak ada. Sop pun buat sendiri. Sedap tak sup? Sedap tak sup? Tak pedas kan? Makan-makan. Ni kita punya tengah tunggu turn nak masuk dalam itu. Tengok sikit dia punya proses.
Kita tak ada kuah tom yum, kita sup je. Sebab rumah ni apa? Tak makan pedas. The next day. Kakak buat apa? Cookies? Wow, cantiknya. Siapa punya ni? Kakak tu. Kakak punya? Ya ke? Nah, dia beli juga. Syakir punya? Siapa tu? Syakir punya ni. Dia lagi. Pandainya kakak. Tengok kakak. Nanti kalau barang sampai, Ini hasil yang saya bawa. Abang mana warna pakai tu? Cantik ah? Kakak punya mana? Tunjuk. Itu juga. Okay, tunjuk. Kakak Allah. Ni yang kakak colour. Cantiknya kakak colour. Siapa lagi cantik? Cantik ke adik? Umi rasalah. Semua tak cantik. Dia marah. Marah ke? Dah simpan mainan semua? The next day. Pagi-pagi buat apa ni? Buat ulat. Siap pakai apron. Tengok kakak baju kakak. Wah, siap pakai apron sis. Tak tahu. Oh, nanti tak kotor. Sebab baju kakak cantik ke? Wow, kakak buat ulat warna apa tu? Pandainya kakak. Jumpa gambar dekat Pinterest. Lepas tu dia nak buat ulat. Sebab dia nak bagi ulat ni dekat siapa? Dia nak bagi ulat ni dekat Tomak. Sebab Tomak takut ulat. Kata nak buat warna biru. Belum lagi. Oh, belum Oh. Pandailah kakak colour. Syakir tak buat ke? Mana? Oh dia malas. Ish. Kakak je baik. Kakak rajin. Oh. Tengok. Ada teknik guys. Pusing. Nampak? Tu ada. Oh, kena tangan. Tak apa. Nanti boleh basuh. Kenapa tu? Bunyi bird. Tapi kalau ni kita Oh, macam bunyi cicak je. Yelah kot cicak kot. tidak. Nanti dah siap bagi tahu tau. Okay, bye. Bye-bye. 1 hour later. Dah siap ke? Kotor? Tak apa, nanti boleh basuh. Tengok muka. Tengok muka. Oh, Allah bekerjanya. Mana awak punya ulat? Tu. Ni ulat dia. Warna-warni. Oh. Tunggu kering nanti baru letak dia punya kaki dengan sesungut. Nama? Wow. Ni dia punya apa? Ni dia punya apa? Ma apa? Ada ya. Oh, ni mata Abdi punya apa? Mata dia. Wah. Okay, saya dah siap dah buat sarapan. Makan tak? Dah sabar. 1 hour later. Ulat dia dah siap. Mana? Kakak ada. Ulat apa nama dia ni? Lalu. Ulat bulu. Tengoklah betul-betul tunjuk. Betul-betul. Nak main pula. Tengok, nak tunjuk. Tengok betul-betul. Tengok. Macam ni kejadian ulat dia. Kaki dia petak pun boleh lah ya. Wow, comel lah ulat kakak. Satu lagi. Best tak? Nak buat tanah. Oh, nak buat lagi banyak. Okay, bye. Bye.
One eternity later. Good morning. Sekarang kita ada dekat pantai air papan. Tengok belakang. Sekarang cuaca dekat Mersing petang hujan. So kita mandi pagi. Sekarang baru pukul 9 ke 10. Entah tak ada jam. Hai. Hai kawan-kawan. Kakak, best tak? Dah jom balik. Anak. Oh, kau dapat berendam. Kau senyap Dekat mana? Kat pantai. Pantai apa? Pantai. Mana istana yang awak semua buat? Ni tak adik pergi duduk kan? Buat pantai tu. Tu beg tu tarik tengah sikit. Oh, tidak. Ya. Papa. Nak papa. Nak papa. Best ke adik? Kau nak buat apa? Nak buat nak berselangan? Dia nak buat apa? Tak tahu jam pukul apa. Chef. Nak mandi ke? Ikut you lah. Ikut you nak mandi. Kenapa dia tanya macam tu? Tak, saya free. Nanti saya nak mandi. Mandi lah aku. Nak mandi sini. Bawa baju. Apa salah tu? Tak bawa baju mandi. Baju besar je. Kenapa? Air semakin pasang, so kita kena ke belakang sikit. Apa? Apa tu? Umang-umang. Wow. Wow. Guys, tengok ni. Tengok.
lagi, nak tak air lagi? Ah. Sila. Lagi. Makan nak. Mak letak sini dulu. Tapi kubur air tak ada balik. Baik. Kat bawah meja tu ada. Tak ada lubang. Kata perlu pergi. Ya, tak ada. Lubang tu dalam. Tak tahulah. Ada ke tak? Air semakin pasang. Kita dah nak balik dah. Dah 2 jam 2 jam, sejam setengah. Dah sejam setengah dah hitam dah masing-masing. So kita last berendam bila nak balik. Besok pula kalau rajin kita pergi lagi. Kat situ tengok ada orang mancing. Ada orang camping. Kalau nak dating pergi dekat batu-batu. Batu-batu sana. Alamak! Terbuka! Terbuka mainan. Kemas balik. Mana kakak punya crab? Kat. Hmm. Kat. Yang tu. Tapi dia tak aralan. Tak berjalan. Kenapa? Penyakit. Kira lah ada berapa. Ada. Empat. Ha? 3 dulu. Empat. Empat. 5. Enam. 7. Dah. 8. 9. 10. 3 days later. Sekarang air tengah surut petang. Air surut petang. Kita jalan-jalan dekat pantai Mersing. Jarang-jarang berlaku ya. Orang Mersing pun jarang-jarang melakukan aktiviti ini. Tapi sebab air surut, lepas tu kita tengok ramai orang pergi. Sejam kita pergi. Kita kan macam ala-ala turis gitu kan. Sejam. Tengok. Surut. Lepas tu ramai orang kat sana. Sekejap nampak tu. Jom. Nampak ramai. Situ tadi tu pantai Mersing yang biasa budak-budak ni pergi main playground besar kat situ. Tak pasti ada orang mancing ke tak. Kita dulu masa kecil-kecil pernah lah jalan kat sini. Dah besar dah lama je tak pergi sini. Lepas tu ramai pula. Jadi marilah kita. Dulu masa kita orang kecil-kecil, jiran kita orang pernah bawa kita orang jalan kaki dekat jalan kaki waktu macam ni lah, waktu air surut macam ni. Jalan kaki yang bermula daripada dekat hujung hospital tu pergi dekat Pulau Seti. Tapi sekarang dah tak larat kot. Ada lagi ke orang jalan kaki? Tak ada kot. So beginilah. Cantik. Inilah pantai Mersing. Pantai ni tak ada orang mandi. Pantai ni tempat orang untuk mencari riadah-riadah gitulah. Ni sebab air surut.
Sebab tu orang boleh jalan kaki kat sini. Kalau air pasang, tak ada maknanya. Gitu. Apa dia kau petang? Mana? Mana? Baby ketam. Dia gigit ke? Tak. Lepas dah jalan-jalan dekat pantai yang air yang surut tu, macam biasalah budak-budak ni nak stop juga dekat playground ni. Playground ni playground yang besar lah dekat Mersing ni yang ada. Kalau pergi pantai memang ramai sangat orang dekat sini. So memang setiap harilah budak-budak ni akan minta main dekat playground ni. Playground ni best tau sebab dia ada 2 stesen gelongsor macam tu. So tak adalah berebut sangat, even dia memang sangat besar. So itu je lah video untuk kali ni. Percutian kita orang masa dekat Mersing hari tu selama seminggu. Thank you for watching. Next video insyaAllah mungkin video Merdeka kot. So see you next time. Bye. Kadang-kadang thank you dah tengok video kita orang. Bye guys.